equation ni kita mesti guna principle of conservation of linear momentum. Kau kena tulis dulu, lepas tu dia ada initial dan final. So, kalau berdasarkan gambar tu, ini adalah initial situation, ini adalah final situation. So, keluarkan dulu maklumat dari sini. The mass of P convert into kg 0.4 kg. Mass of A is 0.6 kg. Lepas tu, dia bagi speed for B. So, this is initial speed, UB. Tapi, awak boleh nampak dia dekat X je. Ni adalah UBX dan dia positif sebab dia ke kanan. Jadi, kalau dia bergerak dalam X je, dia punya UBY is equal to 0. Terus untuk objek A, dia adalah initially at rest. Jadi, UAX dan UAY dia, dua-dua akan sama dengan kosong. After collision, kita ada final velocity for B, which is VB. Atau awak boleh tengok kat sini, VB ni dalam unit centimeter per second. Awak boleh tukar ke meter per second, atau kalau awak tak nak tukar pun tak apa, tapi awak kena pastikan unit awak konsisten dari awal sampai akhir. Sekarang ni kalau saya tukar dia ke meter per second, dia kena kali dengan 10 kuasa negatif 2. 1 meter per second. Okay, lepas tu, awak boleh nampak VB ni, dia ada sudut sekarang ni. So, bila dia ada sudut, dia akan ada VBX dan VBY. So, awak resolvekan jadi VBX, iaitu positif 1 cos 37. And then VBY akan ke atas. So, VBY akan jadi 1 sin 37. Soalan minta kita cari velocity of body A after collision. So, maksudnya dia nak VA. So, ingat, setiap kali dia minta cari velocity, awak mesti kena cari VAX and VAY and then guna formula magnitude. So, sekarang ni kita boleh cari VAX and VAY daripada conservation of momentum. So, awak kena buat dulu X component. Before collision ada dua objek, jadi akan ada mass A UA plus mass B UB. After collision pun masih ada dua objek yang asing, jadi MAVA plus MBVB. Tapi kita tengah buat untuk X component, so letak huruf X dekat belakang dia. So, buat gantian, yang ni pun sama. Tukarkan jadi 1.25 meter per second. VAX akan dapat 0.3 meter per second. Repeat step yang sama tapi untuk Y component. Equation dia pun sama tapi tukar huruf Y. Gantian, VAY awak akan dapat negatif 0.4 meter per second. Dapat VAX dan VAY, awak boleh kira VA using magnitude. VA sama dengan 0.5. Soalan ni minta velocity. Velocity tu adalah vektor, jadi kena ada magnitude dan juga direction, iaitu theta. Kalau tak tahu, kira je dulu. So, theta is equal to negatif 1 VAY over VAX. Negatif 53.13 degree. Ni banyak orang tinggal degree ni. So, kalau perlukan dia, boleh tengok gambar asal balik. Ataupun tengok VAX dan VAY dia. VAX dia positif jadi ke kanan. VAY dia negatif jadi ke bawah. Jadi V tu duduk kat tengah-tengah ni. Dan ni dah sudut dia. Boleh lukis balik gambar ni. Ataupun nyatakan je dia adalah below positif x-axis. Markah dia boleh sum of PI, PF tadi kan. Ni dapat satu markah. Lepas tu bila awak buat gantian untuk kira VAX dapat satu markah. Gantian untuk kira VAY satu markah. Ni satu markah. Dan ni satu markah.